Okey, bahagian A, jadual menunjukkan markah. Okey. Jadual menunjukkan markah bagi 50 orang murid SMK hebat dalam satu ujian matematik. Hitung mood, median dan mean bagi data di atas. Okey. Bila awak dapat data macam ni, untuk nak memudahkan awak nak kira, awak buat lalu. Mana satu F, mana satu X. F untuk frekuensi kekerapan. Okey, buat lalu F automatik, yang satu lagi adalah nilai bagi X. Okey. Dan F nilai X. Okey. Hitung mood bagi mood. Kita tengok mood dulu. Okey, apa maksud mood? Mood adalah nilai kekerapan yang paling tinggi. Di sini kekerapan dia 15, tapi 15 bukan jawapannya. Jawapannya adalah apa jawapan dia? Okey, 15 adalah nilai kekerapan yang paling tinggi, tapi jawapannya 82. Okey, jawapannya adalah 80. Okey. Okey, seterusnya kita nak cari median. Median adalah titik tengah. Okey, kita guna je kalkulator. Okey, ambil menu 6 1. Okey, ini dia ada F, dia ada X. So kita kena onkan frekuensi. Shift menu. Okey, gerakkan ke bawah. 3. Onkan frekuensi 1. Okey, X. Masukkan X. 80, 81, 82, 83, 84, 85. Okay, kemudian kita masukkan frekuensi. Frekuensi 9, 3, 15, 12, 6, 5. Okey, tekan option, OPTN, tekan 3. Okey, awak akan dapat medianya adalah 82. Median 82. Bagi je jawapan 82. Kemudian nak dapatkan mean. Okey, mean kat sini ada mean. Bukan mean ini ini nilai minimum. Okey, kita gerakkan ni, tengok mean ni 82.36. Tapi kita tak boleh tulis. Kita kena buat jalan kerja. Okey, macam mana nak buat? Salinlah. Ya, kita tahu mean adalah fx. Jumlah fx per dengan jumlah f. Okey. Jumlah fx. Kalau awak tengok kat sini pun ada dah ni jumlah x. Iaitu 4118. Itu jumlah fx lah. Tapi kita ambil, kita salin daripada awal sini. Boleh? Kalau untuk kertas 1 boleh ambil. Yelah terus jawapan tak? Kalau kertas 2, awak kena buat jalan kerja. Kertas 2 kena buat jalan kerja. Okey. Fx. Fx 9 80 tambah 3 darab 81 tambah 15 darab 82 tambah 12 darab 83. Okay, kalau tak muat ke bawah kan. Tambah berapa? 6 darab 84 tambah 5 darab 85 per dengan
Okey, per dengan jumlah Kekerapan. F. 9 tambah 3 tambah 15 tambah 12 tambah 6 tambah 5. Cukup tak? 6. Kiralah. Cukup kan? Okey, terus tulis jawapan. Apa jawapannya? Ambil daripada kalkulator, awak akan dapat min 82.36. 82.36. So di sini markah awak. Satu markah di sini. Satu markah di sini. Satu markah di sini dan satu markah. Okey, boleh?